orang sekarang main dengan sifat 20 ni. Ilmu akidah dia buat pemain gitu kan. Bolehlah nak cuba. Sifat 20 ni, wujud artinya ada, lawannya tiada. Tiada Tuhan. Dia main gitu. Sebenarnya mana ada orang mengajar sifat 20 itu. Wujud artinya ada, lawannya tiada, ada Tuhan lah. Kan tiada Tuhan pula. Sebab dia nak kata mengaji sifat 20 ni orang jadi susah. Susah mana ya? Sebab dia dasar ilmu mereka itu, dia anti sifat 20. Dia menuduh sifat 20 ni falsafah. Itu pasalnya. Dia kata sifat 20 tak ada dalam Quran. Hak ngajar wajib, lawan tu tak ada, dia kata. Betul dia sangka lawan-lawan sifat 20 ni macam lawan lembu dengan lembu ke kebau kot. Ayam dengan itik, lawan gitu. Dia sangka gitu. Bolehlah nak cuba. Lawan ni bahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu tak cukup. Kalau asalnya bahasa Arab, dia kata tunafi, munafi. Dia kata taqabul. Dia kata tukhalif. Tapi terjemah Melayu pun lawan lah. Melayu ni, macam mana bangsa kita kalimah tak cukup. Lafaz tak padan. Dia pasangan. Betul diistilahkan sebagai dia panggil bernafi-nafian. Di situ ada taqabul dia. Pasangan dia. Tak ada ke dalam Quran ni pasangan tu. Wa khalaqnakum azwaja, tu pasangan. Langit pasangan bumi. Matahari dengan apa? Matahari bumi kan. Langit bumi. Matahari dengan bulan. Bulan dengan bintang. Suami dengan isteri. Anak dengan bapa. Itu pasangan. Tu taqabul dia panggil. Yang itu dia panggil kalau dalam kaedah ilmu tauhid, ilmu ni dia panggil taqabul tadayuf. Idafat. Maksudnya bila tidak sah satu perkara tu kalau tidak ada pasangan dia. Macam isteri dengan suami. Boleh panggil orang tu suami kalau tak ada isteri? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh kata orang tu isteri, suami tak ada? Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Pasangan tu itu yang kata lawan. Suami lawannya isteri, bukan lawan bergaduh. Tak. Ini segi ta'akul akli. Pada ilmu, istilah ilmunya begitu. Isteri lawannya suami, suami lawannya isteri. Wujud lawannya Adam. Qidam lawannya, lawan qidam apa? Kudus. Tak gitu. Sifat 20 tak apa yang mana? Pertuain. Tak ada ke dalam Quran. Dalil hudus tak ada dalam Quran. Dalil qidam, bakok, mukhalafah tu. Dalam kitab semua kata ayat Quran. Wujud ayat Quran dalilnya. Qidam pun dalil ayat Quran. Sampai sifat 20 semua. 20 sifat semua ayat Quran. Tak sebut apa hadis. Hadis tak masuk. Quran saja. Macam mana dia mengatakan dalam Quran? Dia kata lawan-lawan ni buat pemain gitu kan. Seolah-olahnya dia menafikan metod yang kata taqabul tu. Yang ada dalam Quran sendiri. Siang lawannya malam. Taqabul tu. Boleh ada siang tak ada malam? Boleh. Nak terbakar boleh Cuma sebulan ada siang tak ada malam. Nak mapuh, nak hangus gentung ni arang boleh Tak boleh. Siang malam. Siang malam tak apa. Itulah lawan. Bahasa Melayu kita kata lawan. Tapi kaedah kalau betul bahasa Arab, kitab bahasa Arab mana ada kata lawan. Dia tak terjemah lawan bahasa Arab. Tak pakai kalimah lawan. Dia panggil muqabil. Dia ada dhid, ada naqid, ada 7. Ada tadayyuf. Keluar habis semua tu sirah tu. Ada dhid, ada naqid, ada tadayyuf, ada malakah. Apa lagi? Ada khilafan, ada misalan, ada lagi ijab, ada salab. 7 semua. Tapi pakai dalam tauhid ni 2 je. 2 tu pun dah boleh bising lah kata tu falsafah. Falsafah bendanya. Ta'allamu hujjatakum. Nabi kata, ta'allamu hujjatakum. Belajarlah kamu akan hujah kamu. Bila kata hujah dia ada nafi isbat. Hujah mesti ada nafi isbat. Nafi isbat tu lawan lah. Arab tak kata lawan. Dia kata nafi isbat. Ijab salab. Nafi isbat. Dia tak ada kata lawan. Tambah kata berlawan, bergaduh kan. Dia tak sebut langsung. Pergi cari dalam bahasa kamu Arab. Apa makna bergaduh? Arab kata apa bergaduh? Gitu. Ini apa? Kita kena jelas juga benda tu. Tak makan tertipu orang je. Sifat 20 ni akidah. Memang telah ada. Semua 20 sifat tu memang ada kitabnya. Memang ada doktrinnya. Sampai kepada zaman salafus soleh dulu ada ulama mengarang kitabnya. Yang sebut qidam, bakok, mukhalafah bukan benda baru. Imam Hasan Asy'ari sendiri 1000 tahun lah. Kalau kata kurun ketiga, Hasan Asy'ari 1000 tahun. Yang lagi tak dia sebut qidam, bakok, mukhalafah, al-hawadis semua ada dah. Bukan benda baru. Bagaimana orang nak anti sifat 20 ni? Dalam pekah semua pakai ada malakah tu, buta dengan melihat,
Hal yastawil a'ma wal basir. Quran, tu Quran tu. Hal yastawil a'ma wal basir. Kalau kita guna cara kaedah ilmu ni, kita nak kata apa? A'ma tu orang buta. Basir makna orang yang melihat. Mana buta dan melihat tu pasangan. Taqabul tu buta dan melihat, buta dan nampak. Itu taqabul tu, muqabil. Kalau nak kata taqabul apa? Kaedah mana? Denakik ke? Yang tu. Itu ada malakah dia panggil. Tak ada dalam Quran. Istilah tu panggil adam malakah. Jadi pasangan tu positif dengan negatif tu kan. Dia panggil adam malakah. Melihat tu satu kelebihan. Kelebihan pasangan dia yang kurang, yang lebih dengan yang kurang. Basir tu lebih. Nampak? Lebih lah. A'ma tu kurang, buta. Dia kurang. Jadi dia ada muqabalah dia. Jadi oleh kerana susah nak terjemah istilah tu, tutup guru kita terjemah lawan. Dalam kitab Jawi zaman Syekh Daud lagi dah 200-300 tahun, 500 tahun dulu. Yang paling lama takat kitab Jawi yang dah dapat digesan 300 tahun lah. Zaman Syekh Abdul Rahman Singkil. Zaman Tamadun Aceh. Ada kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Singkil 300 tahun dulu. Pun dia kata lawan juga. Itu terjemahan yang ada yang sesuai. Yang kita buat model lawan, nak buat contoh kat orang, jangan nak belajar sebab 20 dikira lawan. Wujud lawannya Adam, wujud lawannya tiada, ada lawan tiada. Jawabnya Tuhan tiada. Susah. Oleh kerana susah nak faham, akhir-akhir Tuhan tak ada. Ya ke begitu? Kalau begitu makna lama dah kita ni. Sebab 20 ni tamadun, berkata-kata tahun dah. Tak ada pula orang kata susah sangat. Kalau belajar yang sampai falsafah tu, iyalah. Belajar hak tinggi-tinggi tu, dia fardu ain je. Susah mana. Lepas tu, video-video yang meleceh-lecehkan sebab 20 dia buat contoh lawan-lawan tu, sebenarnya dia pun tak tahu apa benda lawan tu sebenarnya. Yang dia maksudkan dengan lawan tu apa, dia pun bengong tak. Betul dia nak melecehkan sebab 20. Atas alasan falsafah. Kemudian falsafah pun bukan semuanya salah. Falsafah. Siapa mengatakan falsafah semua salah, orang tu tak betul sebenarnya. Falsafah tak semua salah. Hak salah lah. Yang salah tu telah dibersihkan, diselesaikan oleh Imam Ghazali. Semenjak zaman Hujjatul Islam, Ghazali selesaikan, settlekan. Hak mana salah-salah tu dia tunjuk. Ulama yang dan falsafahnya ulama saja yang boleh belajar. Orang awam tak disuruh. Merosakkan. Memang sungguh pun. Kalau orang tu dah putih alim, elok dia belajar. Supaya dapat penjelasan lagi. Ini dia pergi jual kata falsafah. Itu satu kebengongan lah sebenarnya. Orang kata akidah, dia dah kata falsafah. Dia tak tahu beza falsafah dengan akidah. 40 ni akidah. Mana pula ada filosof Yunani yang percaya Allah Ta'ala tu wujud ke dalam bakar. Mukhalafah tunjuklah kitab ni kalau ada. Ada mereka mengarang kitab akidah. Aristotle ke, siapa ke Pluto ke, ada kitab tauhid dia. Kalau tak ada, jangan pandai cakap lah. Itu